takkan korang tak nampak the mount and the sound is tak synchronized. Dubbing dia teruk gila weh, daripada awal sampai habis kot. Hari ni aku nak review satu movie yang dah lama aku peram, which is aku tengok pada berapa lah ni, aku check 24 Jun. So sekarang dah masuk 14 Jun. Dah berapa hari dah kan? 20 hari kan? Ada kan? 20 hari. So aku dah peram movie ni lama gila sebab nanti aku akan share lah dengan korang. It's why aku simpan movie ni lama. But geng-geng aku ada je yang dah release review ni, which is Buzzpop, and then Hakim channel pun dah release. So sekarang aku baru ada mood nak record review ni sebab nanti aku akan share. Today aku akan review satu filem yang berkenaan dengan sejarah kemelayuan kita, which is mengangkat nama Hang Tuah. And then dekat sini aku boleh cakap filem ni memang tak tahulah kenapa ada filem macam ni lagi pada 2026. Aku tak boleh brain selepas kita tengok dua filem sebelum ni, Abu Sirah Zaksa, dan ada lagi satu filem yang kena tarik tayangan dia dekat wayang tu kan. Filem ni adalah filem The Keris. So pahlawan Melayu bersejarah, tajuk dia. And then filem ni aku dapat tengok pada 24 Jun hari tu, gala premier dia dekat JSC Mid Valley. Filem ni mengisahkan tentang apa? Aku tak nak borak panjang dia punya sinopsis. So aku akan share sedikit lah. Filem ni mengisahkan tentang satu pertandingan yang dianjurkan oleh Malaysia, martial art punya tournament lah. And then dia ada macam invite negara-negara luar juga, macam Japan tak silap aku ada juga, China ada. So banyak lagi lah dalam tu kan. So tournament tu akan dibuat di Malaysia, dan kepada pemenang yang menang tournament tu, dia akan dapat satu keris. Keris ni adalah keris Tempa Melaka. But daripada awal cerita ni macam keris ni macam is a Taming Sari keris lah yang diorang maksudkan. Tapi end of the cerita nanti dia akan bagi tahulah, which is bukan Taming Sari, is keris Tempa Melaka. So itu saja dia punya sinopsis dia. Just about tournament antara Malaysia dan negara-negara luar. Kita akan terus back to the review lah. Okay, jom, let's go. Welcome back to Movie Z Channel. So today aku akan review satu filem yang berkisahkan macam tentang kita punya sejarah Melayu kita, iaitu filem The Keris. So filem ni aku macam tak adalah kecewa ke apa. Memang daripada awal sebelum aku masuk hall pun, aku memang dah letak lower expectation nak mampus lah. Sebab based on trailer pun, it doesn't make you rasa untuk interested untuk pergi tengok filem ni dekat layar perak. And then bila aku pergi, inilah reviewnya. Okay, so before aku start aku punya review, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So back to the topic, aku akan share dulu benda yang aku minat dalam filem ni kan. Takkan tak ada benda yang aku minat langsung dalam filem ni kan. Yang satu saja benda yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya action sequence. Dia punya koreografi dalam filem ni memang cun gila. And then watak utama dia adalah stuntman juga. So that's why filem ni dia punya action sequence is very sharp dan agak cantik. Yang itu aku tak boleh argue sebab watak Daing ni is watak utama dalam filem ni. So cara dia portraykan persilatan dalam filem ni is really good. Cara dia terbang sana sini, melompat sana sini kan, ada pukul, sepak terajang. So tak lupa juga dengan Abim Bola punya koreografi is really good juga. And then itu sajalah benda yang aku boleh share, benda yang aku suka dalam filem ni. Dan aku akan cerita lebih lanjut dalam aku punya hate untuk filem ni. Okay, so first, benda yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya skrip. Skrip the entire filem ni memang cringe gila nak mampus. Aku tak rasa skrip tu is a natural yang ditulis lah. Sebab benda tu nampak macam fake gila dan baku gila bagi aku lah untuk filem ni. Daripada awal sampai habis tak ada langsung yang aku boleh cakap filem ni punya skrip is good. Memang tak ada langsung. Tambah juga dengan pelakon-pelakonnya, daripada awal sampai habis tak ada langsung yang shine bright like a diamond pun dalam filem ni. Memang aku tak tahulah apa tujuan filem ni dibuat. Amat sedih lah kalau ada orang pergi tengok dengan family semua kan. Tapi this is the end product of the film. Itu benda first lah yang aku tak suka, is about dia punya skrip dan lakonan dalam filem ni. Nombor 2 pula yang aku boleh share dengan korang adalah dia punya synchronization with the picture and the mouth, dengan dia punya sound dia, percakapan tu tak synchronize langsung. So mulut gerak tapi yang suaranya is benda lain yang keluar. Aku tak tahulah macam mana diorang editing filem ni. Takkan korang tak nampak
the mouth and the sound is tak synchronized. Dubbing dia teruk gila weh, daripada awal sampai habis kot. And benda tu memang obviously nampak. So aku tak tahulah orang lain perasan ke tidak. Tapi based on apa aku punya mata tengok lah kan, dengan suara yang aku dengar tu, memang tak synchronize langsung daripada awal sampai habis. So aku tak tahulah is a technical issue ke, apa benda ke. Tapi itu yang aku observe, yang aku nampak is, yes, lip and the sound is not synchronized langsung. Benda tu agak obviously nampak. And then aku macam, aduh, apa benda ni kan. Macam stress ni tengok. Sebab aku daripada awal sampai habis filem tu, aku dah macam ni. Dah tak selesa duduk. And then aku duduk time tu dekat hall media. Banyaklah ada influencer semua, pihak media. Ada pelakon pun ada. And then aku nampak, dan tu ada Afrin Shauki juga aku datang dan tu. Hall aku memang senyap gila. But bila aku dah keluar, aku tanya dengan geng aku yang hall-hall lain. Orang semua bersorak dalam hall. Sebab diorang kata memang kelakar nak mampus kan. So aku nak gelak dalam hall. Tapi macam, semua senyap je. Memang hayati betul filem ni kan. Itulah nombor 2 yang aku boleh cakap is dia punya dubbing dalam filem ni. Agak teruk gila. And then the last one yang aku boleh share dengan korang, benda yang aku tak suka adalah dia punya AI scene. Aku tak tahulah kenapa. Sebab benda ni dah banyak gila orang komen, kritik about penggunaan AI dalam filem ni kan. Tapi aku tak tahu kenapa dia orang keep guna benda ni. Aku tak salahkan AI tu sebab yes, kita punya teknologi berkembang. Tapi bagi aku, kalau nak tengok kat sini lah, korang boleh tengok teaser trailer untuk Astro Cinematic Universe yang Sofyan buat kan. Still guna AI, tapi AI tu dia gunakan untuk penambahbaikan. So dia kena touch up juga at the end of the product. Tak bolehlah guna fully utilize the AI tu. Sebab AI ni dia prompt atas apa yang diikut lah data yang dia ada. So that's why jadi benda tu. Tapi dalam filem ni aku rasa macam geram sebab ada satu scene ni is about Sanusi punya scene. And then scene tu Sanusi naik motor. Dan scene tu aku rasa tak perlu langsung ada dalam filem ni sebab kalau buang scene tu, jalan cerita jalan macam biasa weh. Tak ada rosak cacat cela pun jalan cerita tu. And then scene tu tak perlu ada dan aku rasa macam apa benda lah, ya Allah. Benda tu macam, aduh, kalau nak tahu kau kena tengok filem ni kan. Tapi please bear in mind lah, please lower your expectation gila-gila untuk filem ni sebab kalau kau nak tengok review aku pun kau nak tahu macam mana kan. And then aku tak adalah cakap macam tak perlu tengok ke apa ke. Tapi kalau kau nak tengok, boleh dipersilakan untuk tengok. Aku tak cakap filem lokal kita tak bagus. Kau boleh tengok aku punya review, video-video aku kan sebelum-sebelum ni. Ada je filem Melayu yang aku puji, aku bagi rating tinggi. Macam tahun ni, aku bagi The Furious, lakonan Zul Arifin kan, 10 over 10. Kadam, 10 over 10. So aku nak cakap sini tak semestinya aku sokong filem luar je. Filem Malaysia pun aku sokong. Aku support filem lokal kita. Tapi please lah, give something good untuk orang tonton dan bayar tiket tu. Sebab kesian lah dekat orang yang macam contoh lah, dia memang ada duit takat tu je untuk belanja di bulan tu. Tapi dia nak sangat tengok cerita macam ni kan. So bila tengok, is it worth it untuk orang tu pay the ticket untuk this end product yang macam ni? So kesian lah dekat orang kan. Sebab dia bukan just bayar tiket saja, minyak, tol, makan dia semua on the day kan. So please lah, naik taraf lah kita punya quality local film kita. Aku memang looking forward untuk local film kita. Itu saja yang aku boleh share dengan korang untuk review filem The Keris. So, berapakah rating yang aku bagi untuk filem The Keris ni kan? Aku boleh kata lah, aku bagi sebanyak 2/10 untuk filem The Keris. Filem ni dah ditayang. So, kalau siapa yang teringin nak tengok, boleh pergi tengok. Aku tak ada macam suruh korang tak payah pergi tengok ke apa kan. So, it's up to you, your money, your pocket money. So, kalau nak pergi enjoy, pergi je enjoy. Sebab dalam filem ni, in term of the punya action, is really good. So, itu je yang aku boleh puji. But selebihnya, skrip, lakonan, AI, dubbing, memang teruk gila dalam filem ni. So, itu saja. That's all for my review. Thank you for watching my video sampai habis. Bye-bye.